Silakan. Sama ayat 92 tadi, wala takunu, dan janganlah kamu menjadi kalati seperti seperti orang yang seperti seorang perempuan lah, lati ni seorang perempuan yang naqadat azlaha, dia telah menghurai, merombak uh, Nombor. pintalannya. Hmm. Ghazlah, ghazlan itu pintalan lah, hanya kan pintalan. Hmm. Min ba'di quwwatin, dari sesudah menjadi kuat, bila dia pintar jadi kuat. Angkasa. Angkasa ni kalau ikut dia boleh di maf'ul mutlak dengan mengandaikan naqadat ni sama makna dengan nakasat. Nakasat, angkasan. Ini maf'ul mutlak lah, satu penekasan lah. Tattakhizuna aymanakum dakhlan bainakum. Dia biasa takhidun menggunakan dua maf'ul yang bermaksud menjadikan. Kalau masuk menjadikan, masuk ja'ala, dia dua maf'ul. Jadi maf'ul pertama aymanakum, sumpah-sumpah kamu, dakhlan sebagai tipu daya, dakhlan bainakum, tipu daya kamu, antakuna ummatun hiya arba min ummatin, bahawa adanya umat yang lebih banyak daripada umat. Dia ummatun nakirah, ummatin nakirah, jadi dia umat yang lain ni, bukan umat yang sama. Ah. Dia berulang nakirah. uh, Oh. Ni, ya nak. Hiya Sesama ni kamu. rujuk pada ummah. Ah, Ummatun hiya arba, lebih banyak daripada arba satu ni, umat lain. arba ism tafdil. Hmm. Ummatun hiya arba, sifat pada umat ni lah. Min ummatin, dia uh, Ya, terjemahan ni. umat Dan lain, umat lain. umat yang lain, dan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya, untuk mencabuli perjanjian yang telah dimeteraikan sesama kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih ramai dari golongan yang lain. Jadi antakuna ni masa awal ni ada kata maf'ul li ajlihi, Hmm. mana kerana sebab itu kena, kerana lah li Hmm. ajlihi. Innama yablukumullahu bihi, semua hanya Allah nak menguji kamu dengannya. Wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhlifun. Uh, Dan Allah hanya menguji kamu, dan dia sudah tentu akan menerangkan kepada kamu pada kiamat apa yang kamu berselisihkan padanya. Jadi maksudnya kalau ikut sahurayan ya, maksudnya ni kaum muslimin yang waktu tu jumlahnya sikit Mhm. telah mengadakan perjanjian dengan perjanjian kuat dengan Nabi Muhammad. Hmm. Pada waktu mereka melihat orang Quraisy ramai pula, dan orang nampak orang Quraisy ramai, jadi mereka timbul rasa keinginan untuk nak batalkan perjanjian. Hmm. Hmm. Itu yang Ya. Allah larang tu. Allah larang buat perbuatan itu. Dia buat perumpamaan seperti seorang perempuan yang dah pintal pintalan benangnya tu, lepas tu dia rongkai balik. Hmm. Ya. Dah termurah kan? Dah kuat Hmm. elok dah, dia nak rongkai balik. Hmm. Ya, ya, Allah. ada. Alhamdulillah. Doktor tambah apa-apa? Yang apa tu tadi yang min ba'di quwwatin tu uh, dia yang sesudah kuat tu maknanya nak min cerita pasal naat je lah, sifat je lah, min ba'di quwwatin tu. Kemudian yang angkasa angkasa tu rasanya hal kan, Hal. bagi Boleh, saya hal. boleh. Mungkin Ya. boleh faham, boleh dia mafhum mutlak. Hmm. Ya, dia itu mula hal ke apa tu dari segi maknanya yang kita faham lah, yang kita nak Hmm. linkkan dengan ayat sebelumnya. Tapi dalam hal ni ajar saya kata ammah belum beli ajilihi boleh juga kan, sebab kerana tujuan apa mereka apa buat Tak, maf'ul tahadat. lagi, maf'ul lagi yang bawah tu yang antakuna. Tapi angkasan ni kalau dia ulama nahwu ni dia berbeza pendapat lah. Kalau dia kata maf'ul mutlak, dia anggap naqadat ni sama makna dengan nakasat. Kata dasarnya nun kaf sa, jadi dia berulang.
masdar kata akan yang sama. Tapi ini dia bukan exactly mafhum mutlak, dia naib mafhum mutlak. Dia dari segi makna, bukan dari segi lafaz. Okey. Hmm. Ada lagi? Kemudian yang wa yunabbi nana tu, yang lam tu itu lam apalah, lam taukid, waqi'ah lah, ya. Dan dia akan benar-benar menerangkan, ya, benar-benar menerangkan penekanan kuat. Ada dua penekanan lah, lam dengan nun sadu. Nun taukid saqilah. Ada dua penekanan di situ, dua penekasan. Yes. Double taukid. Okey, alhamdulillah. Ini Haji Mak Syah, silakan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Walau sya'allah, kalau Allah nak, laja'alakum, nescaya dia akan menjadikan kamu ummatan wahidah, menjadikan kamu satu umat saja. Walakin yudillu man yasha', akan tetapi dia nak memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Yudillu menyesatkan. Menyesatkan. Oh ya, akan tetapi dia dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan dia memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Wa yahdi man yasha'. Wala tus'alun, dan pasti tus'alun, dan pasti kamu akan ditanya amma, tentang apa kuntum ta'amalun, apa yang kamu telah lakukan. Nah, alhamdulillah. Hmm. Haji Akhil tambah apa? Walau walau sya'allahu, jadi jumlah syarat lah. Lau jawab. Jadi jawab dia la ja'alakum, jawab lau. Kalau Allah kehendaki, pasti dan saya Allah akan jadikan kamu satu umat. Ya, umat tanwah dia, nak ni sifat dia, umat yang satu. Tapi walakin yudillu man yasha. Yudillu fa'al dia huwa Allah lah. Man yasha, man fa'al maf'ul bihi, yasha dia kehendaki. Wa yahdi man yasha. Wala tus'aluna, dan pasti kamu akan ditanya. Wala tus'aluna ke antum. Sebab tu lam ni bagi dhammah, antum lah. Kalau lam bagi fathah, anta. Jadi nak tahu antum atau anta, tengok lam ni. Wala tus'aluna antum. Dan pasti kamu akan ditanya. Ni fi'il mudhari' majhul. Anma, an dan ma. Anma, tentang apa yang kuntum ta'amun. Dahulu kamu kerjakan, kamu lakukan. Wallahu a'lam. Betul, silakan. Dah apa? Jadi lau tu apalah, huruf syarat lah, huruf syarat, ya. Ya. Kemudian lam tu adalah sebagai apalah, dia sebagai dipanggil menjawab lah, jawab, lam jawab lah, permulaan pada jawab jumlah syarat. Kemudian yang walakin tu macam seolah dia menyangkal balik lah, istidrak lah yang panggil, istidrak. Itu dia macam menyangkal benda yang sebelumnya. Yudillu man, jadi fi'il mudhari' tu jadi ada maf'ul bihi-nya man tu akan menjadi maf'ul bihi, di samping dia jadi isim mausul, di mana sila mausulnya yasha' adalah. Benda ni berulang juga pada yang wayah di may yasha, man berikutnya tu yang kedua isim mausul dan membawa peranan sebagai maf'ul bihi, mana sila mausul dia iaitu yasha hu tu ya fi'il mudhari' dia lah. Okey. Okey. Kuntum tu tak lama tu kita dah biasalah, kuntum tu jadi isim kana, tak malum jadi khabar kana. Wallah. Alhamdulillah. Kita teruskan ayat 94. 94. Okey, ini. Doktor teruskan lah, doktor. Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum fatazilla qadamun ba'da
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا Wakaf lazim. تتخذوا Qadam. ولا Qadam. تتخذوا ya Tak, jadi qadam dia ni wakaf lazim. Wa- wala Wajib wala ganti, wajib ganti. tatakhudhu Pakai dan tak janganlah ha? Wala tatakhudhu jadi dia تتخذوا jangan ha ولا apa تتخذوا تتخذوا aha dia itu adalah lam tu akan jadi dia menjazamkan tatakhudhu tu dia jadi fi'il mudhari'nya dia jazamkan oleh lam tadi lah. Aimanakum jadi akan menjadi apa? Makhlum biya, sumpah kamu. Dakhala tu akan menjadi tipu daya iaitu menjadi makhlum biya yang kedua. Bainakum akan menjadi sebagai muta'alliqani kepada dakhala tadilah. Kemudian pasal ni maka tergelincirlah dia sebagai macam fa ni fa sababiyah lah, maka tergelincirlah fa tazila, jadi tazila ni akan menjadi fi'il madhi lah, memang fi'il madhi. فعل مضارع Wadamun فعل مضارع Mudahik ni. مضارع منصوب madhi kan Mudahik. madhi kan Mudahik. Dia sebab ni fa مضارع sababiyah. منصوب ha مضارع منصوب Tazlila mansuk. Mansuk. منصوب sebagai fa sababiyah. dia ada masalah ini. Sebab tu kena berhenti sini ni. Dia punya kata terjemahan dia. Dan janganlah kamu mengambil janjian kamu sebagai penipuan. Okay. Berhenti. Betul. Sorry. Fi'il mudhari' dia memang fi'il mudhari'. Maka tergelincirlah qadamun ya, tapak kaki, jadi qadamun tu akan menjadi sebagai fa'il lah. Ba'da tamu tiha, jadi dalam bentuk mudhaf nilai itu ba'da apa ni zarah zaman, tubuh tiha akan menjadi mudhaf nilai. Ya, berikutnya lepas tu watadzuqu su'a bima sadattum, dan kamu merasa, dia akan menjadi sebagai apa ni kan, dia maktub kan, tadzuqu su'a ni akan menjadi maf'ul bima dengan apa sadattum, iaitu sadattum tu fi'il madhi, tum tu akan menjadi fa'il lah. An sabilillah ni menjadi kepada apalah muta'alliqah ni kepada sadattum sabilillah ni an sabilillahi ni akan hubungannya akan menjadi mudhaf ilaih. Walakum azabun azim, walakum ni akan menjadi khabar muqaddam, azabun akan menjadi mubtada muakhar, dia kelewatkan. Kemudian dia azabun ni dengan azim ni hubungannya ialah sebagai dalam keadaan naat lah. Jadi kat sini bermaksud, dan janganlah kamu jadikan apa sumpah kamu, okey, sebagai tipu daya sesama kamu. Kerana dengan demikian menyebabkan kamu tergelincir agaknya. Menyebabkan kamu tergelincir sesudah tetap teguh. Dan kamu merasa, dan kamu pula akan merasai balasan buruk. Okey. Disebabkan kamu menghalangi manusia dari perjalanan Allah. Bagi kamu adalah azab yang besar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Haji Asri, komen apa? Silakan. Ulasan. Jadi wala tattakhidhu la nahiyah, jadi tattakhidhu jazam. Ittakhidhu biasanya memerlukan dua maf'ul. Jadi maf'ul pertama aimanakum, maf'ul kedua dakhalan. Jadi janganlah kamu menjadikan.
Dia ittakhadha yattakhidhu akan masuk sama dengan ja'ala, dia menjadikan. Sebab itu dia perlu dua maf'ul. Bainakum fatazilla, yang ini fa sababiyah, fi amr mansub, fatazilla qadamun ba'da subutiha. Ni mim ni sebenarnya mim bukan mim wakaf ni, ni mim iqlab, tanda iqlab. Iqlab. Tajwid. Fatazilla qadamun ba'da subutiha. Fa ini fa sabab, jadi kita cerita kerana sebab itu, oleh kerana itu menyebabkan kakinya tergelincir lah, kakinya ba'da selepas kekuatan, selepas dah teguh, subut ni teguh, selepas teguh, wa taduqu, jadi taduqu ni masuk sebab dia maktuf, jadi waw dihazafkan, nun dihazafkan, tazuquna, zaqa yazuqu rasa, taduqu, nun dihazafkan sebab dia pengaruh fa sababiyah. Hmm. Jadi penyebabnya itulah, satu dia tergelincir, yang kedua dia akan merasa keburukan lah, azab lah, bima sadatum, disebabkan mereka apa, sadat, sadat tu apa, Menghalang. Menghalang. ha? Menghalang. Menghalangi. Tapi saya sadu an sabili, sama lah, sadu sama lah, betul lah, sadu, sad, sadat tu, apa yang mereka menghalangi daripada jalan Allah. Walakum azab alim, tu biasalah. Okey. Jadi sambung Ya, seterusnya. 95. 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا، dan janganlah kamu Menukar. tukar, Jaga. exchange, apa, Transaction. jual beli, exchange, Hmm. janganlah kamu jual beli dengan janji Allah, atau jual, yang jual beli sebab ada bar tu, bar lepas tu. Janganlah kamu jual, apa tu, menukar janji Allah ni dengan harga yang sedikit, harga yang murah, harga yang sedikit. Samanan qalilan, maksud sifat. Innama, hanya sahaja, indallahi, di sisi Allah. Jadi selepas innama, mubtada khabarnya, indanya zaraf, indallahi, jadi khabar muqaddam lah. Huwa tu baru mubtada. Semuanya Allah, insyaAllah, huwa khairun lakum. Huwa juga mubtada, khairun khabar, jumlah ismiyah. Khairun dia isim tafdil, tapi yang boleh ada tanwin lah, khairun, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Doktor tambah apa? Jadi ba'dillah itu dia sebagai muta'alliqah ni kepada tashtaru lah. Jadi maknanya, dan Ya. janganlah kamu janganlah kamu membeli dengan harga yang sedikit, yang masukkan dengan perjanjian Allah tu dia melarangkan tasyaru lah. Sebab tu dia muta'alliqah. Okey. Dia asal ishtara yashtari ni asalnya beli lah maksud dia. Asalnya beli, ishtara yashtari. Tapi ada ba lepas tu, dia maksud jual, lebih betul jual. Ba Dia tu. jual balik. Jual. Maksud jual, Juga sama, tukar. kadang beli, kadang jual beli. Tapi ada harap B ni ya. Dengan harga yang sedikit. Jadi dia jual lah. Dia jual janji Allah tu dengan harga yang sedikit. Tukar lah tu. Tapi ba'dillah tu jadi apalah, muta'alliqah ni lah. Nak mencari ceritakan kalau kamu beli tu lah. Kamu jual lah. Okey. Alhamdulillah. Puan Jana sambung, silakan. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma mubtada, apa yang
uh, indakum ada di sisi kamu, yan fad yan fadu akan lenyap, fi'il mudhari'. Dan apa yang wama indallahi, apa yang di sisi Allah kekal. Faham? Baki. Faham. Wala najziyannal ladzina sabaru, dan sungguh najziyanna, kami akan memberi balasan ganjaran orang-orang yang sabar. Allazina sabaru, uh, ajrahum, pahala mereka, biasani, dengan yang lebih baik, makanu ya'malun, yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Okay, Alhamdulillah. Hmm. Haji Akhi silakan. Ma ni jadi ma, dia panggil apa? Ma syaratnya ma apa jua. Ma apa Apa jua dia. dulu? Apa jua. Sebab tu ma indakum satu macam lima syarat lah. Okey. Apa jua, apa saja yang di sisi Allah akan apa saja di sisi kamu. Yang fadu, fi'il mudhari' yang fadu ni khabar. Uh, Khabar yang fadu akan Faham. lenyap lah. Wa ma dan apa saja di sisi Allah baq. Ini wa ma, jadi ma inda Allah ni jumlah syarat. Baq, jawab dia. Tapi baq ni asalnya baqiyun, isim fa'il, baqiyun. Asalnya baqiyun tapi dia nakir, dia kena buang ya tu jadi baqin. Tanwin ni dia pindah ke huruf qaf. Dia macam waq, wal, baq. Asalnya baqiyun. Haji Akhi kenapa dia majah ke ni? Dia Dia marfu' nanya ma- baqiyun. Hmm. marfu bi dhammah muqaddarah. Dia cuma ya tu tak nampak. Dia ya dihazafkan. Dia qaf ni bukan huruf akhir. Qaf ni huruf sebelum akhir. Ada ya. Sebab dia isim manqus yang macam ni nakirah, dia kena buang. Ya tu dia mesti dihazafkan. Oh Kalau ya ketika ya. nakirah. Alhamdulillah. Macam fi'il Dia, madhi. Fi'il madin. Asalnya madiyun. Fi'lun madin. Dihazafkan ya tu. dia pasal kalau dia nak hidup ya tu dia al-baqi. Ada alif lam dia bawa ada ya tu. Ada alif lam. Dia maksud situ ialah isim mangkus marfu bi dhammah lah muqaddarah ni. Tak, tak nampak dhamah ni. Dia dalam bentuk tak ada alif lam, jadi dia ya tak ada. Tapi yang ma tadi, ma tu mubtada kan. Ya. Mubtada, jadi dia juga adalah isim mausul, jadi sila mausulnya indakum, jadi mubtada dia ma, yang padu tu akan jadi khabar lah. Dari kemudian berikutnya pun ma tu akan jadi mubtada, inda Allah itu akan menjadi sila mausul, bakin akan menjadi khabar lah. Dia lain sekali nanti lam ni walana jazianna tu dia akan menjadi waw tu, dia lam tu akan menjadi waqi'ah, lam waqi'ah. Ada dua kali penekanan taukid ni. Allazi jadi maklum bi ya. Kemudian dia isim mausul dan sila mausul dia lah sabaru. Ajrahum tadi akan menjadi mubtada kedua kan? Okay? Ajra tu masuk. Ajra. Tu masuk. Ialah dia maklum bi kedua kan? Maklum bi kedua. Ya, Jelas. kedua. Betul itu. Okay. Kemudian yang terakhir tu akan jadi ma kanu yahmalu, jadi ma kanu yahmalu tu akan jadi sila mausul kepada ma lah. Kan? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih semua. 12:30 dah. Jadi kita akhir dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasulu rabbina bil haqq. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum.